Lama betul bodyguard aku ni. Sampai pun kau. Oi bodyguard, kau ambil 30 paket dadah ni, kau hantar kat negara jiran. Kalau tak, aku bunuh adik-beradik kau dengan kau sekali. Dah, pergi hantar. Cantik. Sampai juga ke Makmal baru aku. Makmal lama jahanam. Aduh, ini semua bos Alif Zani lah ni. Aduh, dah lah. Assalamualaikum. Tempat aku. Ni bantal siapa pula ni? Ada cebok lah. Oh, benar. Aku tak boleh belah pasal tadi. Sumpah. Ada ke dia kata? Ada ke patut dia kata biawak lebih cantik daripada buaya? Aku rasa lah kau tengok biawak dengan kau, aku rasa biawak lebih cantik daripada kau. Tak? Notification masuk. Jangan. Telefon pada pukul 1.23. Okey? Lah bos. Assalamualaikum Daniel. Waalaikumsalam. Tugas kamu adalah untuk menangkap Dato' Alif dan bodyguardnya. Okey bos, Roger. Kat kawasan. Berat Sekejap kau tidur. Bangun. Ni, kau hantar 30 paket dadah ni kat negara jiran. Kau hantar. Jangan tak hantar kau. Kau tak kebunuh ni. Takkanlah yang beban tu seorang je. Kenalah ada yang lain juga. Ada. Nak cari siapa? Aku buat je lah kat dalam Facebook cari bodyguard baru. Kesian juga dia. Apa? Aku buat je lah kat dalam Facebook cari bodyguard baru. Kesian juga dia. Oh, okay, faham. Dato' Alif nak cari bodyguard baru ya? I see. Okay. Apa ciri-ciri dia? Komputer? Okay. So cantik. Okay. Dan pakai mask. Kalau semua pakai mask, okay, boleh. Satu lagi. Ada lesen untuk membawa kenderaan. Lesen K ni aku dapat. Okay, thank you. Now to play the game. Kau selalu silap tukar. Ini baju Datuk. Aku nak jadi bodyguard baju Datuk. Bodoh. Bodyguard. Kau fikir aku tidak tahu kau pakai baju warna biru. Tapi kali ni aku kecil. Tahu siapa kau? Pertama ni yang bahaya. Cantik. Boleh. Saya aku Datuk. Salam. Kau ni siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad. Boleh betul nak sunat nak santai. Nama saya Muhammad Yusof bin Iskandar. Kau buat apa datang sini nak jumpa aku? Saya sebenarnya ada bodyguard baru yang hadir untuk buat interview tentang awak lah. Awak ada buat tawaran untuk mencari bodyguard dekat. Oh, ingat yang saya letak dalam media sosial tu kan? Yes, I know. Ada lesen? Ada. Okay. Siap. Lesen aku. Oh, ampun. Lesen saya. Okay. Umur saya dah sampai 32 tahun. 32? Nampak macam 20. Memang. Operation muka. Buat IC. IC. Bukti. Ni. Betul lah. Tahun 19. Okay. Aku terima kau.
Kau ada tugas. Tugas apa betul? Tugas apa tuan? Anda panggil apa bos tuan? Bos boleh, tuan boleh. Kau. Tapi saya tanya, bukan ke awak ada bodyguard seorang lagi? Kenapa awak nak panggil cik seorang lagi? Si ada, tak cukup. Dia dah lah beban. Mana dia? Dia ada kat depan tu nanti. Boleh saya jumpa dengan dia? Saya nak masih Woi beban! Ya Allah, beban ni. Cepatlah. Kata kat depan sini. Apa? Aku cari kau dari tadi. Kau dari mana? Muncul. Sekejap. Ni bodyguard pertama aku. Ini yang aku suruh hantar hari tu kau dah hantar belum? Belum. Ayah ni. Pos. Ya. Dia ni Kau kena hantar 2 benda tau nanti. nak tanya. Dia memang bisu. Lain. Dia tak suka cakap, tapi dia tak bisu. Entah. Bos nak tanya. Bawa tak ada celah ke je dia boleh masuk? Tak tahu ni. Rumah kau. Kau buat apa dekat situ? Kau buat apa duduk situ? Dua situ ada. Okey. Ni bodyguard baru. Dia akan temankan kau hantar dadah yang tu. Dalam tu ada 50. Bawa sini. Tuan, mesti kita sudah. Apa boleh dah ni? Mesti cek. Apa dah ni? Astaghfirullah. Awak ni punya dadah punya. Awak tak jadi kaya. Kalau tak nak buat macam mana nanti saya tak buat produk. Aduh. Habis. Jadi selama ni awak buat produk make up awak tu boleh berdadah. Sapuan dadah. Mana ada? Tak ada langsung. Habis tu. Aku rasa faham. Saya rasa faham. Mungkin awak sebenarnya berniaga cuma tak laku, so awak jual dadah kat negara orang menjadi kaya macam tu. Betul. Tepat sekali. Walaupun laku, cuma tak untung. Kalian jual ni satu beg. Untung kan? Dah. Pergi hantar kat negara jiran lagi. Ada orang. Berapa negara jiran? Dah berapa negara dah awak hantar? 5 ke 6. Banyak betul. Siap. Berapa orang? Berapa besar syarikat jadah ni? Ada lah besar ni. Jangan. Nilailah. Nama siapa? Tahu. Nanti saya cek sini. Jom, hantar. Laju sikit. Mana tipu? Ambil. Okey. Okey. Kita ni dah jauh sikit lah pas. Kita nak hantar ke negara mana? Oh, tak apa. Nama kau siapa? Syaf. Tinggal kat mana? Okey. Ni, kau kenal saya? Nama pasal lagu lah. Pelik aku. Macam mana dia tahu identiti aku? Aku rasa macam benda tak kena lah dengan budak. Tak sedap hati betul lah. Aku suruh hantar video kenalkan diri. Dia terus datang rumah aku. Mana dia tahu rumah aku? Rumah aku dah secret. Dah lah. Lapar.
Tak puasa. Apa? Ini abang mau hantar mana? Oh, ujung sana. Sabar, saya mau ambil barang ya. Dah cukup lah. Sabar. Ya. Ini stok dah mau jual lah. Ayo. Ampunkan kau. Buat tinggal. Apa tadi? Foto katanya aku je budak ni. Baik aku pergi dulu sebelum orang lain tahu. Penat ya? Astagfirullah. Siapa ni? Allah. Ini bekas-bekas kerja aku. Sudah kantoi dah ni. Bos. Baik nak mati dah. Buat. Sip. Dah sama kantoi baik ni. Oi, kau gimana tadi? Buang sampah. Kau buang sampah tu buang banyak. Maya apa? Saya tak buang apa. Kau ingat kau jangan ingat aku tak tahu lah. Aku baru nampak tadi kau pegang sorang ni. Kau seret dia. Macam mana? Okey. Siapa bos bunuh yang tadi? Ya, saya memang buang mayat bos bunuh tadi. Saya tak tahu siapa punya, saya buang je lah. Saya malas nak tanam. Dia dah kacau bisnes aku, kau tahu tak? Siapa nama dia? Johari. Saya nama dia. Mana tu tahu nama dia Raihan? IC dia tinggal. IC saya nampak. Mana dia? Percaya kata saya bos. Memang tak kena lah kau ni. Mana bodyguard pertama? Bodyguard. Aduh kau. Jangan je tu bos. Bodyguard pertama mana? Ada. Dia beli hantar barang. Asal kau tak ikut dia? Dia tinggalkan saya. Lori dah belah, saya tinggal kat belakang. Lain kali kau ikut je sebelah dia tu. Masalahnya tak apa, saya pergi tanah dulu. Aduh kacau, hijau je. Hei! Aduh! Siapa yang kau? Oh ni, aku tanya dia ke mana? Siapa yang kau? Aku dah jawab dah! Aduh, aku belum. Buang apa? Kau yang ingat kau berikat kau yang jalan aku takut. Aku dah. Aduh. Jangan. Oh, walau ya. Aku Superman. Oh. Sini kau. Nampak ini terlepas daripada aku. Aduh, belok aku. Aduh. Sini kau. Sini. Jangan nak. Ya. Aduh, sakit.
Jangan lari. Rosak kapek rumah aku. Rosak kapek. Jangan lari. Woi. Binatang. Mana aku nak ambil? Tahu mengaku kalah. Aku mau tahu beli setan ni balik. Oh, kau punya siap. Aku fikir siapa tadi? Kenapa kau masuk ni? Sebab pasal aku yang suruh. Bukan kau dah mati ke akibatkan aku tembakkan itu? Aku pakai vest. Oh, vest dalaman. Tapi sekali kau akan mati dengan aku. Aduh. Aku akhirnya boleh balas dendam aku. Satu seekor setan dah keluar dah. Seekor lagi. Datuk Alif. Sekarang pembalasan. Jangan ikut syaitan. Halo dah cik. Sombong sekali. Dah bunuh anak buah aku, dah sombong sangat dah kau ni. Tok. Kau fikir kau tidak tahu tugas kau sebenar? Kau kenal aku siapa? Siapa kau? Daniel. Kau Daniel? Kau Bramos? Aku dah rasa memang tak sedap hati. Kau tahu kenapa aku datang kemari? Tugas aku ingin menangkap kau kerana engkau telah mengedarkan dadah ke seluruh negara. Termasuklah Eropah, Afrika, Rusia. Termasuklah negara-negara luar. Tapi aku macam heran kau, macam mana kau orang boleh terima kau sebagai datuk? Padahal muka tu macam datuk. Muka macam atuk aku rasa. Umur 67 tahun dah nak mampus. Kau fikir aku tidak tahu kau yang bunuh siapa? Bos Ali Muzani. Bekas bos aku yang meninggal. Kau bunuh dia? Siapa? Kau fikir aku tidak tahu Ali Muzani? Muzani tu. Selalu tak yang ungkit lah. Macam aku tak ungkit. Kau dah rembat duit kerajaan kita orang, syarikat kita orang. Lepas kau pedal semua ahli kita orang. Sekarang kau bunuh mereka. Tu sebab sama Ali Muzani. Apa sebenarnya? Apa Alif buat kat kau sampai kau berita? Kau ni siapa dengan dia? Adik-beradik dia? Nanti kau akan tahu sendiri. Kau jangan cakap. Tapi kau tidak tahu latar belakang kau. Kalau kau tahu, kenapa kau tanya? Kau beritahu sekian. Bangang sangat kau ni kenapa? Menurut data, engkau merupakan seorang anak miskin yang terpaksa ditinggalkan oleh bapa dia kerana menjual kalah judi. Dan mak pula seorang pelacur. Dan
kau mempunyai 2 beradik, iaitu kau dengan Ali Muzani. Dan data rekod dia katakan kat sini engkau dulu sebenarnya burik cemerlang, tapi buang kerana atas tuduhan mencuri. Dan adik kau sebenarnya yang tuduh kau. Betul ke tidak? Betul. Satu lagi, engkau sebenarnya pengedar. Sebenarnya dari dulu kau mengedar dadah, tapi kau kurang pendapatan. Entahlah. Sekarang ni lebih baik kau menyerah atau terpaksa beri cakap kasar. Buat apa aku menyerang kau? Oh, betul dah Kau fikir aku takut dengan kau? Apa lagi aku? Dengan ejen murahan macam kau. Tak boleh kau ini. Kau fikir kau orang bawahan saja. Bawahan. Kau memang jauh aku. Memang sendiri. Tolong. Kau yang aku. Kau jangan jadi pasal aku. Aduh. Ada aku. Kau tak tahu Alek. Aku kena lari. Apa benda tu? What the hell? Besar terbang. Aku kena lagi. Assalamualaikum. Kau fikirkan baik penjahat dia. Sama dengan Alif. Kalau kau jadi Alif. Tapi kalau kau pengen tu bukan Alif, Zalim. Ataupun Zalim orang dia. Kau kata-kata yang ni. Ingat kata satu hal. Jangan kita buat jahat kalau kita kena jadi baik. Kau tahu apa ni? Mak aku lagi. Aku dah satu kampung nama ni. Dah meninggal. Apa tangan dia pula ni? Mak dia peset. Mak.